Dipersilakan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Kerajaan Madani sentiasa mendukung prinsip tadbir urus yang berintegriti, berteraskan undang-undang serta berpaksikan kesejahteraan rakyat. Justru isu kenderaan terbiar, khususnya di kawasan kediaman berstrata, merupakan antara cabaran perbandaran yang memberi kesan langsung kepada kualiti hidup komuniti. Justru yang demikianlah maka usaha kita untuk menambah baik rangka perundangan dan garis panduan berkaitan bukan sekadar tindakan pentadbiran, tetapi pada masa yang sama adalah manifestasi komitmen kerajaan untuk memastikan persekitaran bandar yang lebih teratur, selamat, bersih dan harmoni untuk semua. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, adalah penting untuk kita memahami kawasan kediaman berserata yang telah menubuhkan Badan Pengurusan Bersama JMB dan Perbadanan Pengurusan MC adalah tertakluk sepenuhnya di bawah Akta Pengurusan Strata 2013 ataupun Akta 757 serta Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata, Pengurusan dan Penyelenggaraan 2015. Berdasarkan peruntukan akta tersebut, sebaik sahaja JMB atau MC ditubuhkan secara sah, pihak berkuasa, pihak berkenaan mempunyai kuasa penuh dan tanggungjawab undang-undang untuk mengurus, mengawal selia dan mentadbir segala perkara yang berlaku dalam kawasan hak milik bersama ataupun common property, termasuk isu kenderaan terbiar di kawasan parking dan juga laluan bersama. Pada masa ini, Tuan Yang Dipertua, pihak berkuasa tempatan tidak mempunyai sebarang peruntukan kuasa untuk mengambil tindakan penguatkuasaan di dalam kawasan strata persendirian, melainkan ada permohonan rasmi atau kerjasama daripada JMB dan juga MC. Prinsip ini penting untuk kita menghormati bidang kuasa yang telah pun ditetapkan oleh Akta 757 serta hak pengurusan yang diberikan kepada komuniti strata itu sendiri. Selaras dengan aspirasi Malaysia Madani yang menekankan keadilan sosial, keterangkuman dan kelestarian, kerajaan beriktizam memastikan setiap peraturan yang digubal mampu menjawab keperluan semasa rakyat secara realistik dan berkesan, dan dalam konteks pengurusan kenderaan terbiar, pendekatan kerajaan adalah berlandaskan prinsip kebertanggungjawab, penguatkuasaan berhemah serta kerjasama erat di antara PBT, Badan Pengurusan Strata dan agensi teknikal supaya penyelesaian yang dirangka akan benar-benar praktikal dan berpihak kepada kepentingan awam. Menyedari bahawa masalah kenderaan terbiar sangat memberi kesan kepada keselamatan dan ketenteraman awam, Kementerian sedang melaksanakan penambahbaikan menyeluruh terhadap garis panduan pengurusan kenderaan terbiar oleh pihak PBT, pihak berkuasa tempatan, yang dikeluarkan pada tahun 2020. Penambahbaikan ini merangkumi beberapa langkah strategik, antaranya: pertama, penggunaan Seksyen 65 Akta Pengangkutan Jalan 1987 ataupun Akta 333 sebagai instrumen tambahan bagi membolehkan pelupusan kenderaan dilakukan tanpa melalui proses mahkamah yang panjang. Kerana sebelum ini Tuan Yang Dipertua dia mesti melalui proses mahkamah. Keduanya cadangan pindaan kepada peruntukan tertentu dalam Akta 33 bagi memperluaskan lagi kuasa pelaksanaan kepada semua kategori PBT serta memperjelaskan skop kawasan yang boleh dikuatkuasakan. Dan yang ketiga, pewujudan mekanisme pelupusan kenderaan secara sukarela melalui sistem e-direct yang dibangunkan oleh JPJ baru-baru ini dalam Mac 2025. Untuk pemilik kenderaan boleh melupuskan kenderaan usang masing-masing sebagai satu alternatif pantas dan mesra pengguna. Dan langkah-langkah ini sedang dimuktamadkan melalui proses libat urus menyeluruh bersama dengan Kementerian Pengangkutan, JPJ, PDRM, Jabatan Alam Sekitar, Kerajaan Negeri dan juga pihak berkuasa tempatan. Pendekatan kolaboratif ini mencerminkan semangat keterangkuman Malaysia Madani agar setiap penyelesaian yang dirangka akan benar-benar praktikal, berkesan dan berpaksikan kepada kepentingan dan keperluan komuniti. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Baik, saya jemput Shah Alam. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tadi Yang Berhormat Menteri ada menyebutkan tentang tindakan yang boleh dilakukan oleh pihak PBT. Namun saya difahamkan bahawa di antara alasan ataupun kekangan yang dihadapi oleh pihak PBT ialah dari segi punca kuasa dan siapa yang akan membiayai kos apabila sesuatu tindakan itu diambil. Dan bagi pihak dan bagi keadaan di kediaman berserata ini menambah buruk keadaan lagi ialah di mana realiti yang berlaku di kawasan kediaman berserata ini ialah bilangan kenderaan yang melebihi daripada had yang diperuntukkan
bagi setiap isi rumah. Akibatnya kenderaan diparkir di bahu jalan sehingga ada yang melempah sehingga ke kawasan perumahan, mungkin rumah teres kediaman, sehingga menimbulkan rungutan dan ketidakselesaan di kawasan kejiranan. Adakah kementerian menyedari hal ini dan apakah perancangan yang dilakukan untuk mengatasi situasi sebegini? Terima kasih. Baik, silakan Menteri. Tuan Yang Di-Pertua, seperti mana yang saya sebutkan tadi, sebahagian daripada yang ditanyakan oleh Ahli Muhammad Shah Alam telah pun saya jawab. Kita ada dua akta yang berbeza. Apabila kita ada akta strata, Tuan Yang Di-Pertua, JMB dan MC mesti menjalankan tugas dan pelaksanaan. Yang kedua, yang selain daripada itu disebutkan juga, selain daripada kenderaan terbiar, disebutkan pula juga kenderaan yang melebihi. Ini satu urusan yang lain pula, Tuan Yang Di-Pertua. Ini memerlukan kerjasama ataupun gerakan bersama the whole nation. Sama ada kita mewajibkan ke had pemilikan kenderaan, ini memerlukan bukan sahaja kementerian ini, Tuan Yang Di-Pertua, tetapi keseluruhan. Tetapi ada pun yang disebutkan tadi tentang kos. Banyak lagi perkara-perkara yang bukan sahaja kita nak mengalihkan kenderaan tersebut, Tuan Yang Di-Pertua, kalau dia terbiar ataupun usang, tetapi pada masa yang sama jangka panjang, Tuan Yang Di-Pertua, tempat di mana kita meletakkan kenderaan-kenderaan itu tadi. Jadi saya sebutkan di sini, Tuan Yang Di-Pertua, ia memerlukan penelitian yang cukup tuntas dan memerlukan kerjasama semua pihak, juga seperti mana yang telah saya sebutkan di dalam jawapan asal saya. Tuan Yang Di-Pertua, terima kasih. Baik.